Sebenarnya rumpai laut bukan tumbuhan dan ia bukan haiwan juga. Aku vegetarian dan selalu makan rumpai laut. Jangan takutkan aku. Pada awalnya, para saintis fikir walaupun rumpai laut berada di laut, ia macam tumbuhan dan boleh melakukan fotosintesis. Pasti ia adalah tumbuhan. Tapi saintis perlahan-lahan mendapati bahawa rumpai laut dan moyang tumbuhan sudah berpisah sejak lama dahulu. Nenek moyang rumpai laut, kita panggil ia kelp ancestors. Mereka menyerap beberapa bakteria yang boleh melakukan fotosintesis dan membentuk kloroplas pertama dalam sel mereka. Kemudian, kelp ancestors menjadi rumpai laut yang kita ada hari ini. Rumpai laut bukanlah tumbuhan atau haiwan. Ia termasuk dalam kumpulan alga coklat di bawah Straminopiles dalam superkumpulan SAR. Straminopiles, Alveolate, dan Rhizaria. Beberapa saintis juga rasa bahawa rumpai laut termasuk dalam kumpulan Alveolate dalam superkumpulan SAR. Jadi rumpai laut sebenarnya lebih rapat dengan Cirrus yang juga Alveolate daripada dengan tumbuhan. Selama ini aku ingat aku adalah sejenis sayur, tapi sekarang diberitahu aku adalah apa yang anda cakap tadi? Aku tak faham. Foodie, saya sangat berbudaya.